Kenyataan seorang pemimpin bersatu bahawa saf kepimpinan parti itu sudah cantik berdebat PRU16 mungkin sekadar menyedap hati untuk menyembunyikan kepincangan dalaman dihadapinya, kata penganalisis. Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata pertembungan dalaman antara Kem Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali semakin ketara. Selain termasuk isu pertukaran kerusi dan perak yang didakwa melibatkan Ahmad Faizal Azumu dan Adun Sungai Manik Zainul Fazzi Baharudin. Sementara itu, Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berpandangan saf kepimpinan baru bersatu perlu menguji keupayaannya dengan berdepan sekutu dalam Perikatan Nasional iaitu PAS terlebih dahulu sebelum menghadapi PRU16. Terdahulu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah dilaporkan berkata bahawa parti itu mempunyai susunan pimpinan cantik sekaligus menunjukkan kesediaannya berdepan PRU16 yang perlu diadakan selewat-lewatnya 2 tahun lagi. Muhyiddin dalam temu bual dengan FMT November lalu menolak kebimbangan wujud isu kartel merujuk perpecahan bersatu kepada beberapa kumpulan bagi menguasai jawatan. Bekas Perdana Menteri itu menyatakan setiap pemimpin dan ahli dalam bersatu bertaut semula selepas pemilihan berakhir. Haili Izzati, FMT.